Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ni saya ada buat pemasangan dekat antena parabolik dekat Trolloc. Kalau diikutkan customer ni dia dah ada modem G10. So masalah dia mengalami masalah yang speed dia slow lah. Kalau tengok dekat sini dia bagi tahu internet rumah mak saya, kelajuan internet dengan G10 CP502 hanya 0 hingga 12 Mbps saja. Kebiasaan bawah 1 Mbps. So hari ni kita datang nak buat pemasangan untuk antena parabolik lah. Untuk antena parabolik, dan nanti kita akan tengoklah dia punya selepas kita dah buat pemasangan antena tu daripada sebelum dengan selepas. Okay, let's go gang. Dia kawasan sini mengalami memang masalah lah untuk rangkaian mobile phone. Kalau tengok 4G saya ni, dia kejap satu bar, kejap hilang bar. So untuk modem wifi tu kira boleh guna lah juga, tapi dalam keadaan speed yang slow lah. Tuan rumah ni dia balik kampung. Biasa dia balik kampung dia akan bawa modem wifi dia dari rumah dia bawa ke sini lah untuk kegunaan internet, untuk dia buat kerja-kerja. Tapi masalahnya untuk kawasan sini modem wifi pun tak cukup untuk dapatkan signal yang kuat. Memandangkan internet tuan rumah ni slow, so jomlah kita buat pemasangan untuk antena parabolik ni dulu. Dan kejap lagi baru kita test tengok dia punya modem tu tanpa kita buat pemasangan antena dapat speed dalam keadaan yang macam mana. Okay, jom let's go gang. Sebelum kita buat pemasangan sambungan kabel dekat modem wifi ni, so kita tengok dulu lah modem wifi yang tuan rumah ni dapat speed dalam berapa Mbps, dan nanti kita sambung kita akan tengok berapa Mbps. So tuan rumah ni dia gunakan U-Mobile. So U-Mobile kawasan sini hanya 4G saja, 5G memang tak ada. So untuk U-Mobile sekarang ni, kalau kata saya buat speed test tanpa menggunakan antena, kita boleh dapat speed tu lebih kurang lebih dalam tak sampai langsung 10 Mbps lah. So apa yang tuan rumah ni bagi tahu, memang speed yang dia dapat memang dalam keadaan yang macam ni. So untuk kejap lagi kita akan buat penyambungan untuk antena parabolik dan download memang bawah 10 Mbps. Manakala sekarang ni untuk upload memang nak dapat kepada dapatlah 1 Mbps. Normal kalau kawasan yang macam ni dapat upload macam ni kira dah cukup okey lah, tapi tak berapa nak okey sangat dalam penggunaan yang ramai. Ok, so jom kita sambung antena parabolik dekat modem wifi.
Untuk antena parabolik tu saya dah siap setting semua kedudukan antena. So untuk 4G U-Mobile yang paling tinggi lah saya boleh dapat dekat sini, paling tinggi pun tadi dalam 70 Mbps. So sekarang ni pun dia dah mula slow, tapi dia stabil lah, dia stabil. Kira kategori dalam 50 ke 70 Mbps tu dalam keadaan yang stabil. So kalau nak kata dia slow pun, dia akan slow dalam keadaan yang macam ni lah. Habis kuat pun rasanya dalam 30 Mbps. So tak ada masalah sangat. Jangan dia slow sampai ke bawah 10 Mbps tu, yang tu mungkin akan berlaku congest lah. So dah tak ada apa-apa lagi tentang modem ni. Untuk rangkaian U-Mobile dekat area sini hanya ada satu band saja, iaitu band 3. So kawasan yang macam ni biasanya U-Mobile memang akan tenggelam. Memang susah lah nak dapat speed yang tinggi. Tapi sebabkan kita dah pakai antena parabolik tu, bagi saya untuk kawasan yang macam ni dah cukup tinggi. Sebabnya susah nak jumpa U-Mobile yang kawasan yang tinggi, yang selalu saya pergi dapat yang tinggi-tinggi dalam keadaan kawasan yang macam ni memang susah. Okay, so tuan rumah dia just plug and play saja. Kalau kata dia balik rumah kampung sini, dia bawa modem ni, just dia sambung saja dengan antena parabolik, dan dia boleh pakai untuk rangkaian internet yang lebih stabil daripada yang sebelumnya. Untuk tugasan saya dekat sini dah selesai. So yang mana yang ada masalah sama macam tuan rumah ni yang nak buat pemasangan untuk antena parabolik, boleh pergi dekat ruangan description, ada saya punya nombor telefon. Dan yang baru saja masuk ke channel YouTube saya ni, selamat datang. Dan yang mana yang belum lagi subscribe saya punya channel, boleh subscribe saya punya channel. Dan boleh follow dekat saya punya account TikTok dan Facebook juga. Okay, kita berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye bye.